Okay guys, another day, another travelling. Hari ini kita ada aktiviti seterusnya, iaitu kita akan pergi Buchon Hanok Village, Guan Square, Guangzhou Stream, Guangzhou Book Palace, Itowan. Lepas tu kita akan pergi ke masjid Itowan juga. Kita dah itinerary kita pada hari ini. Kita akan makan dulu. Macam biasalah, seperti yang anda tahu tengok video lepas, kita buat Maggi je. Kita akan, kalau boleh save money, kita save money dah buat makan ni kan. Sebab kat sini makanan dia agak mahal, pricey. Macam semalam kita beli makanan dia starting daripada, kita beli kat street tu, starting daripada 5,000, 10,000 won, bersamaan dengan 5,000 tu bersamaan dengan RM15. 10,000 tu dalam RM30. So satu makanan tu dah RM30, baru macam ayam satu buat kecil tu kan. So agak pricey. So kita kena bawa makan spare lah untuk Maggi ke apa ke yang main. Kita dah prepare Maggi. Bagi ada kembang sikit, lembut sikit, lepas tu kita akan makan. Okay, return kita nak tengok apa aktiviti kita pada hari ini. Jangan lupa kita akan bawa. Okay, jom, let's go. Kita siap dulu, lepas tu kita akan pergi. Bye, see you again. Okay guys, hari ni kita nak siap. Kita nak pakai baju sekarang. Kita pakai inner, baru first layer. Baju pun first layer. Dan ni second layer. For pant lah. Ini bukan tu koyak kencing. Ini pakai jeans. Okay. For the baju, kita pakai yang first layer sekarang. Kita akan pakai second layer, which is this one, another baju. Ini Uniqlo nya hip pack tu, hip pack. Okay. Kita akan pakai baju lucu. Ini yang first layer, yang tak ada lengan ni, untuk body je. Kan ada lagi. Ini yang fur, duck feather. So agak luar siku negatif ya. Negatif 13 suhu sekarang. Kan kita pakai inner neck. Walaupun dah ada neck ya. Walaupun dah ada ni kan, kita pakai short. Pakai scarf. Dan kita tambah dengan shawl, accessories. Okay, good morning. Kita dah ready nak keluar, jom. Lock dulu. Kita kat mana? Jom kita pergi destination. Let's go. Morning. Hari ni hari kedua kita nak ke Yahambuk Village apa tak semula yang ada dalam list. Nanti kita bagi tahu dekat sini. Kita akan pergi ke situ. Sekarang kita akan tengah tunggu yang lain
Beli apa dulu lah. Kita nak singgah pergi ke Imat dulu. Imat beli apa yang boleh kita bawa ke hari ni. Jom, let's go. Masuk Imat. 104 kita akan naik bas. Ni tempat yang kita nak pergi tu. Surface meter. Ada tempat pertama kita. Nam Sanggul Hamburg Village. Ni dah peta map dia. Sekarang kita dekat yang warna merah ni. Besar juga kawasan dia. Guys, sungai jadi beku lah. Ais terus. Okay guys, sekarang kita akan ke dalam. Kita visit ke dalam dulu, tengok dalam kawasan ni. Nam Sanggul Home. Ini adalah perumahan daripada orang Korea lah. Dia macam Hanok Village. Maybe yang zaman-zaman dahulunya persekitaran lah. Ini dia punya Nam Sanggul Home. Makanan nak laut je. Oh, besar juga actually rumah dia orang ni. Dia macam ada tattoo, nampak tanah mainan ke apa, lepak-lepak ke tak tahu. Jom tengok dalam lah. Oh, ni tempat penyimpanan dia punya makanan kan. Dia buat kicap ke apa ke semua. Dia simpan dalam ni lah. Tengok sini ada apa pula. Oh, bilik tidur. Jangan tidur kat sini ya guys.
Tak boleh masuk je lah. Tengok dari luar. Ni kalau malam ni ada lighting ni, tapi siang tak ada. Oi, siapa? Okay guys, seterusnya tempat kita di sungai yang viral dekat Korea kan. Ni adalah tempat sungai yang kat viral kat Korea tu. Ada apa, macam patung-patung. Tapi kalau malam kat sini dia bercahaya, ada lighting. Tapi sekarang siang pagi tak ada lah lighting. Sebab pagi tak ada orang. Ini oh ni dia ada bagi tahu lah info-info tentang patung-patung yang dipamerkan. Ni ada telefon pertama. Ni maybe train yang pertama kot. Maybe first, yalah betul. First street car. Kalau malam cantik sini. Tapi kalau malam lighting tak tahu. Dia penuh dengan lighting sini malam. Okay, kita bergerak sampai ke hujung. Yang sungai hujung yang boleh lompat-lompat tu kat sini ke? Ataupun Tanglong je? Yang sungai ada batu-batu banyak-banyak tu yang boleh lompat-lompat tu, boleh crossover tu. Pasti kat sini tu. Tapi tak apa, kita jalan dulu. Maybe kalau kita jumpa kita tengok lah. Jumpa jam. Jom, let's go. Ada London Tower dengan apa tu, Liberty. Nampak tak? Ya, clock Liberty di dalam.
Actually dia sama je benda. Musical. Oh, dia memang ada lagu lah maksud dia. Dia musical. Musical lighting. Okay lah guys, dah setakat situ je kita bergerak kat sini. Kita cari tempat lain pula. Okay, jom, let's go. Depan sana. Jom, let's go. Alice. Masuk sini nak bayar. Kalau kita pakai hanbok, macam baju Korea tu, nak masuk cuma. Tapi kita kena sewa. Sekejap lagi kita pergi cari baju tu. Kita pergi cari baju tu untuk sewa. Kita masuk ke dalam. Dia dah masuk pesta hanbok. Ha? Sini. Ni. Dingin bro. Dingin aja. Kita nak cari hanbok kat sini. Hanbok murni. Jom. Dah, kita tengok baju yang mana sesuai yang kita. Kita pilih ini. Lina. Ya, come. Sorry. Welcome. Oh, pengisah. Okay, kita pilih baju ada maroon, ada bunga dekat K-Star Hamburg ni. Okay, kita nak bergerak masuk ke dalam istana menghadap Raja King of the Korea. Jom, kita masuk sekarang. Yang pakai hanbok ni, tapi tak boleh. Masih lagi kena cover lah guys. Tak boleh lah sejuk. Kak aku kan, kalau sejuk kan, aku tak boleh berfikir. Pedas.
masuk free. Kalau tak pakai rambut kena bayar. Jom. Tak habis. Okay guys, kita sekarang dah ambil gambar dekat Bukit Karangan ini, istana ni. Wah, sejuk tapi terpaksa menahan kesejukan walaupun nak gambar lama kan, nak sangat kan, nak sangat datang Korea kan, nak kesejukan macam ni pun nak tahan, nak sangat datang kan, pasal rasa lah. Sejuk tak tahan, serius sehingga tak tahan sejuk. Jom. 나보다 더 소중한 내게 단 한 사람 그대만 보아요. 좀처럼 항상 그 자리에 사랑이라서 나눠질 그대라서 어디라도 언제라도 지켜줄게요. 내 곁에 있어요. 눈물로 하루를 보내도 내 가슴은 너만 찾아요. 그대 없이 나도 없는 거겠죠. Sini ke? Tempat laju. Didn't want you all the time. 아직 내 맘속 한켠의 방에 그리움으로 가득 채워 너를 기다려 Need you all the time. 미친 듯이 내게 달려가 두 팔 가득 너를 품고 And I want you to know you're the only reason that I still breathe, that I still live. And I tell you 사랑했던 나의 Okey, ini saja gambar hantar hari ni. Sekarang kita nak return balik baju. Lepas tu kita jalan-jalan tempat lain pula. Jom, let's go. Habis takat gambar. Puas. Laju sikit jalan. Baru tak sejuk. Kita tak pergi ke belakang pun, tak ada sejuk sangat. Tak boleh, tak ada. Kita kat depan ni je. Lepas tu kita dah nak gerak balik, dah tak tahan. Panas. Sejuk. Kalau ikutkan belakang tu besar lagi kawasan dia. Tak apa, kita dekat sini saja. Jom. Sekarang kita dekat Itaewon. Sekarang kita nak pergi ke masjid tu. Lepas tu kita gerak baru kita. Jom, let's go ke masjid dulu. Cross the road. Apa? Ni antara foreigner food yang halal. Saya jual barang dapur halal meat, halal ayam semua ada. Ni Punjab. Kita makan dekat sini dulu, Korean halal food. Jom, let's go. Ni kot. Oh, ni kot. Ni kita order bulgogi. Yang ni bulgogi. Ni japchae. Lepas
Kita ada nasi Korea dengan sup. Ada side dish. Kita rasa Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lagu lagi buat. Macam tom yum tu. Tak tahulah nak cakap pun tak ada rasa. Macam rasa ada beli yang kimchi tu. Cigit. Rasa sup dia. Tak tahu nak cakap macam mana. Sedap pun. Asal? Tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia rasa kimchi. Dia rasa abang nak ayam mana tau. Sedapnya. Oh sedap. Dia sedap. Okey lagi lah. Mas untuk rekod. Hari ni aku makan tofu. Tahniah. Tak dengan Umi sama. Kalau boleh hasil aku asyik banyak lagi. Mantap. Ini kimchi dia masam. Ya, right breath dia kot. Ambil huduk kat bawah. Dia masjid dia kat sini. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai sembahyang dekat masjid Korea ni. Kita dah selesai sembahyang dan sekarang kita bolehlah gerak nak pergi lepas kat area Itaewon. Kita akan pusing-pusing ke area Itaewon ni dulu sebelum kita balik ke Myeongdong. Maybe malam lah kita balik Myeongdong. Kita pusing area Itaewon ni dulu. Jom, let's go. Pergi next tempat pula. Ni boleh nampak bandar Korea dia pula. One to go. So ha? Sana? Jalan tu sempit. Itulah. Sini lah. Masa tengok dekat Halloween tukut. Tu banyak-banyak tu. Ni banyak-banyak ni apa? Dia buat fake snow lah. Ingatkan snow betul-betul, punya fake je. Sedih. Tu dia orang main tu apa-apa tau. Tak guna betul. Ingatkan snow dia tipu. Tipu dia apa-apa. Alamak. Jom. Saya baru nak excited.